Masalahnya sekarang ni saya tak timbang-timbang. Saya main agak-agak je. Dekat mana ni? Depan XS5. Patutlah ramai Pakistan kat Malaysia. Alhamdulillah. Hari ni saya nak tunjukkan kepada korang cara-cara nak masak 2 ekor kambing, iaitu 40 kilo menggunakan kambing frozen. Sesiapa pun boleh masak, sangat mudah. Okey. Resepi ni saya tunjukkan kepada orang yang nak baru belajar. Orang yang dah pandai tu kalau boleh tak payah tengok pun tak apalah, sebab nanti kita bergaduh. Tak muat Terima kasih. Goreng sampai kering. Apa maksud embus je? Embus ni kira komen yang tak ada akal lah. Wah, ni tak kisahlah ni. Kalau nak masuk mana satu pun tak kisah. Sama je tangan. Jalan kebun boleh. Tu. Kita masukkan kambing. Ini kambing frozen. Kita masukkan sebanyak 40 kilo. Masuk. Bismillah. Okay, masuk. Mantap. Api kecil. Okey, ni api kecil je kita layan. Kita nak keluarkan air dia. Kalau saya secara peribadi saya suka macam ni, tak payah potong pun tak apa, nanti dia hancur. Lada banyak tau. Masukkan ketumbar. Daun ketumbar mau lebih. Masukkan daun pudina sekali ni, pudina. Masukkan yogurt. Masukkan halia bawang putih. Jangan pakai gula. Okey, kita kacau balik. Yang ni kita layan api slow je untuk keluarkan segala-gala macam air kambing ni. Slow cook lebih kurang 1 jam. Dia okey. Kita akan pakai bawang yang original. Ramai yang tak tahu juga apa tu bawang original. Kadang-kadang dia komen, kopi ori ada tak? Dia buat lawak. Sebenarnya dia nak menunjukkan yang dia tak tahu. Okey, saya nak bagi tahu bawang original dengan bawang-bawang goreng yang ada dekat muka bumi ni. Bawang goreng ada bahan campuran dia. Kemungkinan tepung atau bahan-bahan yang dia nak campur lah. Tapi kalau untuk biryani, saya lebih suka bawang yang original. Walaupun percuma kita akan bagi betul-betul perfect. Dekat nasi biryani, ni pendapat saya lah, saya tak suka cilok-cilok dia. Saya nak bagi betul-betul tepat-tepat dia. Sebab tu saya pakai minyak QBB. Boleh je saya nak pakai minyak murah, tapi saya tak nak. Saya nak betul-betul puas orang makan. Mula-mula tu letak apa? Nampak minyak-minyak dah keluar, air kambing semua dah keluar. Bertenang, jangan gelabah. Okey, kejap lagi kita boleh proses masukkan rempah Okey, kita tengok dekat sini sebelum dan selepas. Okey, ni sebelum masuk rempah step by step dia. Kat sini saya nak bagi tahu sedikit secara ringkas. Yang ini yang saya masukkan yang pertama ni ibu biryani. Rupanya ramai orang tak tahu ibu biryani, tak apa. Saya berkongsi pengetahuan. Yang ini adalah ibu biryani. Tujuan dia menolak, jangan kacau lah ya, jangan biar lah. Kita tengok tujuan dia menolak rasa biryani menjadi kuat Nama dia kalau betul-betul garam masala. Okey. Biasa kita panggil garam masala. Yang ini adalah rempah biryani yang dibancur. Okey, saya beli dekat mana? Ismail Yahya Batu Pahat. Kat mana nak dapatkan rempah-rempah bancur macam ini? Biasa kau kena pergi kedai mamak yang jual rempah. Okey, yang dah siap paket dekat pasar raya tu tak sesuai sangat untuk kedai makan. Salah satu dia mahal, kadang-kadang dia kurang keras, warna dia tak apa cantik. Yang saya masukkan rempah biryani Masalahnya sekarang ni saya tak timbang-timbang, saya main agak-agak je. Jadi korang tengok sampai warna dia cantik. Okey, masukkan. Kacau. Okey. Kat sini saya tak masukkan sebarang gula, tapi disebabkan
Korang tahulah, yang makan pun orang Melayu kan. Jadi macam mana pun kita nak ada rasa sikit manis, jadi saya letakkan cili sauce. Nampak tak colour dia dah menjadi gelap? Nampak? Dia dah nak menjadi seakan-akan berani, tapi belum berani lagi. Mana kita nak mainkan pewarna dia? Kita letak kunyit. Okey, kita nampak sekarang kan? Nampak tak dia nak jadi berani? Siapa boleh komen? Nampak tak dia nak jadi berani? Okey, sekejap. Sekarang kita nak mainkan pewarna dia pula. Kan? Nanti kan orang cakap tak cantik pula. Tengok sekejap. Taruhkan sikit. Jangan kacau dulu Taruhkan sikit. Agak-agak. Api kecil Okey, dah taruh agak-agak. Macam mana kita nak kasi dia gelap sikit? Kita mainkan pewarna yang ini pula. Okey, nampak ni? Kita masukkan serbuk cili. Dia dah jadi kuning merah. Okey. Nampak? Okey. Tutup. Kacau. Pandai. Okey, nampak dia pekat. Saffron mahal lah bang sini. Okey, ni adalah hasil daripada yang kita buat tadi, biryani kita Okey tak? Korang komen tengok colour dia okey tak? Kita masukkan sikit daun pudina sebagai hiasan. Ni 40 kilo Sangat mudah, siapa-siapa pun boleh masak. Saya doakan semoga anda yang baru belajar masak, insya-Allah anda berjaya. Okey, kita cuba saja. Tak jadi tak apa, cuba kita bagi orang Bismillah. Tengok hasil dia. Tengok jap kepekatan dia. Saya suka yang macam ini. Pekat-pekat. Okey. Okey, biryani kita dah siap. Okey.